Jadi saya nak petiklah sepotong hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, maknanya hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Kesemua amalan anak Adam yang dilakukan oleh anak Adam, lahu, baginya. Maksudnya apa yang dia buat, dia dapat. Dia buat sikit, dapat sikit. Dia buat banyak, dapat banyak. Mengikut apa yang dia usahakan daripada amalannya, maka Allah akan bagi. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu bagiku, wa ana ajzi bihi, aku yang sendiri yang akan memberi ganjaran. Nanti kita sebut apa yang menyebabkan keistimewaan bulan puasa itu yang Allah Subhanahu Wa Taala kelaskan secara khusus untuk diberikan ganjaran yang secara khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah perisai. Fa iza kana yaumu sawmi ahadikum, apabila salah seorang daripada kamu berpuasa, fala yarfus, jangan melakukan perkara-perkara yang tak elok, wala yashab wa inna sab wala yasqab fa inna sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Maka janganlah berkata perkara yang tak elok, perkara yang kotor pada masa kamu berpuasa. Dilarang berkelahi sesama sendiri. Sekiranya dimaki hamun oleh seseorang ataupun diajak berkelahi, maka katakanlah kepadanya, aku saim, aku sedang berpuasa.